Yang pertama, Ya. kita kena menunjukkan kita punya kekuatan. Semangat lain macam nak rasa dia ni. Episod ni yang buat Nas macam tak tenteram. Tak tenteram. Kita tak tenteram ke? Tak tenteram. Oh, asal tu. Kita di pos apa? Apa lapar nak makan ni? Makan noodle. Makan noodle. Dia. Dah nampak matang hari ni? Weh, terlebih matang. Tak, Nas memang selalu nampak mature. Tapi yang paling penting handsome lah. Tapi aku ada satu soalan dekat sini. Raya selalunya kita tengok macam ni. Tapi kali ni kita tengok macam ni. Kenapa Tak saya pernah. tinggi? Okey, kena faham kita ada effect apa high heels. Tapi mungkin platform dia tinggi sikit pada kita. Ingat kamera effect. Tapi dia rindu lah kat korang. Walaupun berapa hari tak jumpa. Kita cerita. Macam tu lah. Kita ada dekat The Cabin. Dekat Jeram. Dekat mana? Pantai Remis. Pantai Remis. Yang sangat-sangat cantik. Tahu, itulah. Orang tahu tak aku ada share dekat sini. Ya. Free lah semua untuk kita orang. Cakap je. Nak berapa malam tidur nak makan apa? Abang belanja. Dah, dia nak belajar jejak. Dah. Belanja Dengan cerita macam ada fuka kat borak-borak. Ada bau kan? Jom. Okey. Kalau banyak-banyak episod ni yang buat Nas macam tak tenteram. Tak tenteram. Macam mana tak tenteram? Tak tenteram. Kenapa dah? Dia macam banyak benda yang Dessert yang best. tapi kita tak boleh nak. Dessert terbalik kan? Stress, terbalik kan jadi dessert. Dessert ni memang boleh buat orang happy. Thank you lah, Amal. You kata you want to share kan? Sila. Kalau korang tak malu, silakan. Sebab dessert pun sebagai satu terapi lah. Tema terapi. Kita orang cakap sembang-sembang terapi. Tapi hari ni kita tak nak cakap pasal dessert. Dessert ni perhiasannya. Tak juga. Benda ni boleh makan, nampak? Boleh. Nampak? Bismillah dulu. Dah mati. Dalam hati. Okey, tak kita apa. Kan, Topik kali ni kita dah habaq mai pasal mim, alif, lam, waw. Malu. Salah. Betul. Malu. Malu. Yang mana kita tahu malu ni adalah salah satu sifat yang sangat lemah. Yang mana kalau orang ada sifat malu ni dia sering ditindas. Dia sering macam orang akan ambil kesempatan terhadap dia. Ya Allah, kenapa cakap macam ni? Allah, ya Allah, jangan macam ni. Yang pentingnya Akmal tak ada malu. Saya memang tak malu dengan orang. Lagi dengan perempuan saya paling berani. Astaghfirullahaladzim. Ya ke? Kena kontrol sikit. Kontrol sikit. Tapi kan, selalunya orang yang malu ni kan, dia akan rasa kurang keyakinan diri. Bila dia rasa kurang keyakinan diri, dia akan macam banyak benda yang dia tak boleh buat. Contohnya, dia nak malu nak bertanya. Dia akan malu dengan penampilan diri dia. Dia sebenarnya bukanlah tak bagus, ada juga kebaikan dia kan. Tapi macam masyarakat kita ni, kalau boleh lah, macam Akmal nak beritahu korang semua kat luar sana tu, kita kena keluar daripada kepompong kita, iaitu keluar daripada sifat malu kita. Kita kena jadi berani. Kita kena menunjukkan kita punya kekuatan. Kita kena menunjukkan kita punya kekuatan. Semangat lain macam nak rasa dia ni. Tapi ada benda yang aku nak beritahu share dengan korang, yang mana sifat pemalu ni antara ciri-ciri dia lah. Sangat jelas. Tetapi macam mana, apakah kebaikan sifat malu ni dalam kehidupan seharian kita? Maksudnya kekuatan sifat malu lah, kelebihan. Maksudnya walaupun malu tetapi ada kebaikannya. Advantage dia. Okay, let's go. Yang pertama, pemikiran berhati-hati. Apa maksudnya pemikiran berhati-hati ni? Ini Akmal nak cerita kat korang ni. Yang mana selalunya bila kita berani sangat pun, kita akan jadi macam overconfident. Bila kita overconfident, bila kita nak buat satu keputusan ataupun pilihan, kita akan jadi macam buat je lah. Tapi apabila kita malu, kita punya minda kita akan lebih berhati-hati untuk membuat satu keputusan. Maksudnya sebelum buat sesuatu tu, kena fikir baik dia, fikir buruk dulu kan. Sebab orang yang malu ni, dia selalunya lah kita tengok orang yang malu ni, dia akan sentiasa tenang. Dia akan macam tak apa, you kan. Ya ke? Tapi I tengok you, I tenang juga aku. Itu sebab I punya kehandsoman. Astaghfirullah. Handsoman macam salah je. Tata bahasa pun dah salah. Tak apa, teruskan. Yang mana seterusnya lemah lembut macam saya cakap tadi. Yang mana apabila orang yang bersifat malu ni, dia akan lebih tenang, dia lebih bersopan santun. Saya apa khabar? Baik. Awak apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Itu orang yang tak tahu malu. Bila orang yang malu, dia akan
Baik, alhamdulillah sihat. Jadi dia seorang yang soft spoken, lemah lembut. Jadi orang pun senang nak dekat dengan kita. Lebih disenangi. Dan seterusnya adalah dia ni seorang pendiam, tapi dia memberi satu kesan yang menenangkan kepada orang lain. Kalau kita kumpul dalam satu grup, akan ada seorang yang kecoh. Lepas tu dia dah rasa dia juga boleh jadi faktor untuk menyeimbangkan keadaan. Dan seterusnya dah tonjolkan kelembutan sesuai dengan kerja tertentu. Contohnya, selalu orang yang malu ni dia akan ditindas. Selalu macam tempat-tempat pekerja, macam contoh orang ni dia terlebih agresif, macam kau buatlah ni, kau buatlah tu kan. Kau buatlah ni, kau buatlah tu kan. Tapi dia macam in character sangat. Saya suka awak ni. Kata pelakon lelaki terbaik. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah. Itu orang kata terlebih berani pula. Tak bagus sifat macam tu. Dan seterusnya adalah si pemalu ni biasanya dia melambangkan seorang yang baik. Macam saya. Tolonglah jangan bagi dia momen krik. Tak macam sebab awak yang createkan situasi tu. Saya tak macam apa. Tapi Akmal memang dia nampak macam happy go lucky. Tapi Akmal ada juga dia punya pemalu. Dan seterusnya dia lebih dipercayai dengan orang lain. Contohnya trust. Kan, contoh, I trust you. Sebab apa? Sebab you ni pemalu orangnya. Nampak je you wah-wah. Tapi sebenarnya maksudnya kalau kita nak ceritakan macam masalah peribadi dekat orang malu ni, kita macam lebih confident lah. Sebab kita tahu dia pemalu. So macam mungkin dia tak cerita benda tu. Macam tendensi untuk dia menyimpan benda tu lebih tinggi dan menyimpan rahsia tu bagus lah. So macam sebab itulah Akmal kan sendiri sangat-sangat bertuah sebab dapat digandingkan dengan korang berdua. Sebab korang ni mempunyai sifat-sifat peribadi yang sangat-sangat baik. Macam tadi, I trust you guys. Macam saya cakap, pemalu ni dia lebih berfikiran dengan tenang semua. Dia nak berkata-kata pun dia tahu apa yang nak cakap sebelum benda tu. Adakah benda ni akan memakan diri dia sendiri balik. Maksudnya dia bila apa benda yang benar, apa benda yang dia nak perjuangkan, dia akan cakap. Tapi sifat pemalu tu dari segi peribadi dia. Betul. Tapi apa yang perlu dia cakap, dia cakap. Apa jua masalah pasti ada jalan. Penyelesaiannya tu jangan senangkan buat duit. Ya Allah. Mana producer ni? Kat feminist ni. Saya pendekkan je dekat jalannya. Yang mana kita punya guest hati lepas ni pun dia pun pemalu orangnya. Tapi malu-malu. Apa orang kata malu-malu diam berisi. Diam berisi. Baik, Daya tak nak cakap, Daya takut salah peribahasa. Daya nak cakap apa tadi Daya? Tak ada apa-apa. Betul tu, ubi berisi Diam-diam ubi berisi. Jadi kalau kita nak tahu Ustaz ni malu dia macam mana, tahap berapa, sebab malu ni dia ada tahap-tahap dia. Daripada 1 sampai 10. Saya tak ada malu. Jangan, aku ada. Aku tak perasan. Ada. Rasa kita boundary. Rasa kita pun rasa tenang kawan dengan dia kan. Ada pemalu tu. Kadang-kadang.